Siapa yang baru nak mula simpan emas ni, sedangkan bajet dia cuma ngam-ngam dapat beli 100 gram, sepatutnya dia tak sesuai beli 100 gram. Belian pertama sepatutnya beli lebih kurang dalam 20 ke 30 gram dulu, bukan selongguk 100 gram. Prinsip yang mentor saya ajar, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, beli sikit-sikit dalam jangka masa panjang, insya-Allah anda akan dapat harga purata yang rendah. Mulakan dulu simpanan pertama untuk dapatkan benchmark harga, lepas tu fokus tambah ilmu. Lepas tu barulah tambah lagi tabungan sikit-sikit seiring dengan bertambahnya ilmu emas yang anda ada. Yang kedua, beli emas patutnya guna duit untuk jangka masa panjang. Sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas, bukan pakai duit yang anda nak simpan dalam tempoh masa terdekat. Maksudnya kalau harga emas jatuh dalam jangka masa pendek, kita taklah kisah sangat. Sebab memang duit tu kita nak simpan lama. Bukan sahaja kalau harga emas jatuh, malah kalau harga emas naik mencanak sekalipun, kita tidak akan jual emas kecuali 3 keadaan sahaja. Bukan sahaja-sahaja jual, hanya semata harga emas naik. Menyimpan emas berilmu ni tidak akan jual emas kecuali untuk tujuan tambah kekayaan dan hal yang sangat penting sahaja. Jadi semoga ilmu yang saya sampaikan memberi manfaat kepada semua. Kalau nak menyimpan emas di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, boleh isi beg biru di bawah.